Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bisu. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada siapa-siapa yang tak hadir? Semua ada Ada seorang nak qayyum kan? Nak qayyum dah tak ada kan? Tak ada. Okey. InsyaAllah pada hari ini Ustaz nak mengajar kamu, kata kongsi lah, nak mengajar kamu satu tajuk. Satu tajuk yang kamu pun tak tahu lagi apa Ustaz nak ajar. Jadi Ustaz nak kamu teka tajuk apa yang Ustaz akan ajar. Okey, semua boleh tengok slide di hadapan. Okey, boleh tengok slide di hadapan. Mal mawdu' al-yawm. Apakah tajuk kita pada hari ini? Okey, Ustaz akan tunjukkan kamu satu gambar dan beberapa lagi gambar. Ustaz nak kamu teka gambar apa yang tertera di hadapan. Boleh tak boleh? Boleh. Okey, semua tengok depan. Gambar pertama. Okey. Okey, gambar pertama. Gambar apa? Sebut ramai-ramai sekejap. 1, 2, 3. Ada macam-macam jawapan ni, sayur-sayuran, tomato. Okey. Gambar sayuran. Okey. Sekali lagi gambar 1, 2, 3. Sayuran. Gambar kedua. Okey. 1, 2, 3. Roti. Wah, dia jawab bahasa Arab Oh, dahsyat. Okey. Gambar roti ataupun al-khubz, roti. Gambar ketiga. 1, 2, 3. Pandai. Gambar terakhir. Okey, gambar susu. Okey, agak-agak kamu. Apa tajuk yang kita akan belajar pada hari ini? Ustaz nak pilih seorang. Ataupun ada volunteer. Okey, dalam kiraan 3, angkat tangan. 1, 2, 3. Tak ada. Tak boleh teka. Tak boleh teka. Okey, clue pertama. Karangan yang kita pernah hafal. Dapat. Okey, 1, 2, 3. Siapa nak jawab? Tak ada. Tajuk yang kita akan belajar adalah Afiq Azhar. Okey, Afiq Azhar, apa tuan? Afiq Azhar, cepat sebelum Ustaz keluarkan jawapan. Al-Ghiza As-Sihhi. Okey, tepukan untuk Afiq. Tajuk yang kita akan belajar ialah makanan sehat ataupun Al-Ghiza As-Sihhi dalam bahasa Arab. Okey, duduk Afiq. Ada apa dengan Al-Ghiza As-Sihhi? Okey, hayya naqra' ma'an. Mari baca bersama-sama. Ustaz akan sebutkan nama makanan tersebut dan kamu akan ikut. Boleh? Boleh? Okey, gambar pertama tengok depan. As-samaku. Ikan. As-samaku. Ikan. Dia ada as-samaku. Ikan. Gambar kedua. Al-fawakihu. Buah-buahan. Gambar ketiga. At-tamatimu. Cara sebutan dia bukan ta. Kalau tak at-tamatimu. Dia at-tamatimu. Sekali lagi at-tamatimu. Okey, gambar seterusnya. Okey, daging. Al-lahmu. Dia ada ha. Al-lahmu.
Roti. Roti. Al-fulu. 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 Kacang. 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 Al-fulu. Al-fulu. Kacang. Kacang. Okey. Seterusnya. Al-aruzzu. 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 Nasi. Nasi. Az-zaitu. 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 Minyak. Minyak. Okey. Seterusnya. Okey, ini gambar apa? Ayam. Ayam. Ad-dajaju. 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 Ayam. Ayam. Al-halibu. 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 Susu. Susu. Okey, seterusnya. Okey, ini gambar keju. Keju dalam bahasa Arab al-jubanatu. 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 Ibu Ustaz ni intonasi al-jubanatu. Al-jubanatu. Okey, lagi. Al-khadrawatu. 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 Sayur. Sayur. Sayuran. Sayuran. Okey, kita tengok ada lagi tak gambar. Okey, dah habis. Okey, sekejap. Okey, sekarang kita akan tengok balik slide belakang tadi. Okey. Ustaz nak lantik seorang untuk sebutkan beberapa jenis. Ustaz nak Saifuddin. Saifuddin, berikan tepukan untuk Saifuddin. Okey, Ustaz nak kamu sebut ikan. Ya. Okey, Ustaz nak kamu sebut daging. Ya, pandai. Ustaz nak kamu sebut al-khubzu. Salah. Ustaz nak sebut kamu roti. Pandai lagi pandai. Ustaz nak kamu sebut minyak. Pandai lagi. Okey, Saifuddin. Ustaz nak kamu pilih kawan kamu seorang. Siapa? Pilih seorang kawan. Bagus, Faris. Tepukan untuk Faris. Okey, Ustaz nak kamu sebut susu. Duduk saya tadi. Al-hali. Okey, keju. Al-jubanatu. Al-jubanatu. Okey, Ustaz nak kamu sebut nasi. Al-aruzzu. Al-aruzzu. Okey, tepukan untuk Farid. Okay, insya-Allah aktiviti seterusnya kita akan bermain satu permainan. Permainan apa agak-agaknya? Permainan daripada work wall work wall. Tahu tak work wall? Dalam bahasa Melayu apa? Perkataan dinding. Yang pelik kan, tapi itulah nama dia, work wall. Okey, tapi Ustaz tak nak random. Ustaz nak cabut satu nama, dan nama tersebut kena datang kat komputer Ustaz. Rattib hadzal huruf litukawwinu kalimah. Susun huruf menjadi kalimah. Dia ada clue, satu gambar dia bagi dan kamu kena susun menjadi satu kalimah. Susun huruf jadi satu kalimah. Okey, selepas Ustaz petik satu nama, nama seterusnya orang yang dipetik tu akan petik pula. Contoh Ustaz petik nama, dapat Hasifayat. Kemudian Hasifayat kena petik satu, dapat Lut. Okey, Lut pula. Lut pula petik satu nama, dapat contoh Iskandar. Iskandar pula. Sampailah habis soalan. Okey, semua bersedia? Okey, sekejap. Meriahkan lagi suasana.
Okey, ikut Ustaz ramai-ramai. Ratib Ratib hadal huruf hadzal huruf Litukawin kalimah. Orang pertama. Ra'isul Fasl Iskandar. Tepukan untuk Iskandar. Okey, yang lain jangan risau, boleh tolong kawan. Kawan kamu semua handle saja. Okey, tekan start. Okey. Okey, boleh tolong boleh tolong. Respon. Ha. Gambar apa kat depan? Tomato. Okey, alif lam Okay, perfect. Okay, Iskandar. Petik satu nama. Yang mana silakan? Okay, sebutkan. Afiq Azam. Okay, terima kasih Iskandar. Asanta. Okay, Afiq Azam. Okay, gambar nasi. Alif lam hamzah ra zai. Okey, tepukan untuk Afiq Azam. Okey, petik satu nama. Siapa yang akan terkena? Irfan. Tafadhal. Okay, gambar keju. Alif lam jim ba nun ta al-jubana. Perfect. Next. Proceed. Amni. Mana tepuk sikit untuk kawan awak. Okey, cuba. Gambar apa? Gambar ikan. Alif lam sin mim kaf. Okey, ahsanti. Tepukan untuk Amin. Amin. Sabar. Okey. Cabut satu nama. Saifuddin. Saifuddin nak keluar lagi. Okay, Saifuddin. Gambar roti. Satu. Alif lam. Okay, ramai-ramai. Al-Khubzu. Roti. Okay, cabut satu nama. Fatih. Okey, Fatih silakan. Az-zaitu. Ramai-ramai az-zaitu. Minyak. Okey, siapa satu nama? Alisha. Apa bagi Alisha? Senang ini. Okey, alif lam. Okey. Okey, sahih. Al-fulu. Ramai-ramai al-fulu. Nama. Siapa? Afiq Faris. Oh, yang bertuah dua orang ni.
Alif, aku Farid. Memang betul hari ni Daging Daging. Alif. Betul. Ahsanta, tepukan untuk Farid. Okey, satu. Siapa gaya kata kena? Nisa. Nisa, wanita, perempuan. Alif. Ilham. Alif. Ad-Dajjaju. Ramai. Ad-Dajjaju. Ad-Dajjaju. Apa tu? Sambunglah. Ad-Dajjaju. Ad-Dajjaju. Awak siapa dengan tu? Apa nama? Asif Khalid. Awak tahu ni tepuk-tepuk support, tahu tak? Tahu tak? Tepuk support. Support. Tahu tak? Oh, macam ni, dia ada macam ni. Cuba try. Macam ni. Tepuk support. Support. Tahu dapat Dapat ni? Aku tak ada tahu. Dah. Okey, ada kesalahan tak? Belum buat dah. Jadi dah. Ayam ah. Okey, seterusnya siapa yang dah kena? Farah Najiha. Ingat banyak sikit, banyak boleh lagi. Boleh, banyak boleh kena. Okey, sayuran. Gambar sayuran. Okey, sabar lu. Ada lagi tak? Okey, ada lagi. Hasif Ayat. Okey, tepuk sahabat. Support. Okey, game komplit. Tepukkan untuk diri sendiri. Okey, tahniah kerana telah berjaya menyempurnakan satu permainan. Okey, kita lihat daripada permainan maksudnya. Okey, Faiz suruh buka lampu, Faiz. Okey, cerahlah. Okey. Semua tengok di hadapan. Kita pun dah tahu nama-nama makanan-makanan sihat. Contohnya sabangkung ikan, lahmu daging, buat sayur-sayuran. Jadi saya nak teruskan dengan membina satu frasa. Tahu tak frasa? Frasa ni adalah tambahan kalimah, dua ataupun lebih kalimah, tetapi dia tidak sempurna menjadi ayat. Dia tidak cukup sempurna untuk menjadi ayat. Contohlah, saya suka. Okey, lengkap tak ayat ni? Tak lengkap. So itulah frasa. Dia belum menjadi ayat. Dia termasuk dalam kategori masih kalimah juga,
tetapi lebih daripada satu kalimah. Okey. Kamu ingat tak Ustaz ada ajar qawalid, pola ayat, isim tambah isim, fa'il tambah fa'il. Ingat tak ingat? Ingat. Okey. Hari ini Ustaz nak ajar yang senang je. Ini kira macam kita ulang kaji lah. Ulang kaji sebab kamu pun dah banyak yang belajar. Okey, yang mudah saja satu. Isim tambah isim. Okey. Okey, murid-murid sekalian, apa makna isim? Ada nama. Buat sikit. Ada nama. Okey, sekali lagi, isim ialah Ada nama. Kalau kata kerja? Okey, pandai. Okey, bagus. Maknanya kamu dah faham sangatlah isim tu apa, fa'il tu apa, huruf tu apa. Okey. So hari ini kita akan buat satu qawalid, pola ayat berkaitan dengan isim tambah isim menggunakan kalimah yang kita dah bacakan tadi. Kalau kamu buka buku teks, buku surat berapa teks? 42. Boleh buka buku teks buku surat 42. Okay, 42 itu adalah kalimah Al-Ghiza As-Sihih yang kita bacakan tadi, yang kita ejakan tadi, yang telah kita susunkan huruf-hurufnya tadi. Disertakan dengan gambar tu. Tugasan selepas ini kita akan laksanakan. Sebelum itu, tengok di hadapan isim tambah isim. Okey. Isim yang pertama, Ustaz nak kamu letakkan kalimah yang kita belajar tadi. Satu kalimah. Contoh, Al-Jubna. Ma makna Al-Jubna? Keju. Okay, Al-Jubna, keju. Tambah dengan satu lagi isim untuk membentuk satu frasa. Untuk membentuk satu frasa. Frasa Ustaz tahu kan apa tadi? Saifuddin? Ya betul, itulah jawapannya. Frasa ialah tambahan satu kalimah dengan satu kalimah, tapi dia belum jadi satu ayat yang sempurna. Satu ayat yang lengkap. Macam belajar bahasa Melayu kan. Okey. Al-Jubnatu, keju. Al-Jubnatu al-lazizatu. Ma makna al-laziza? Lazat. Lazat atau sedap. Keju lazat. Keju lazat. Okey. Itu yang pertama. Contoh yang kedua. Okey, kita nak letak ke depan apa? Cuba bagi satu. Ipan, bagi satu Ipan. Tengok dalam muka awak apa? Al-khubz. Roti. Ambil nasi lah senang. Kenal, tak faham kan? Itu apa? Nasi. Okey, nasi. Nasi apa nak? Nasi goreng. Okey, katakanlah nasi goreng. Al-arzu. Goreng apa? Al-maqli. Okey, Ustaz. Al-arzu. Al-arzu. Al-maqli. Al-maqli. Nasi goreng. Nasi goreng. Jadi Ustaz nak kamu letakkan isim pertama ni, kalimah yang kita belajar tadi, dan tambah lagi satu isim di belakang. Tambah lagi satu isim di belakang. Nak letak warna ke, apa, tomato merah ke, keju kuning ke, nasi basi ke, roti Saifuddin, janganlah. Nanti dia marah. Burger Saifuddin tak boleh. Apa lagi? Mi goreng ke, mi tak ada dalam tu kan? Tak apa, tak payah. Okey? Okey, Ustaz nak kamu buat sebegini, isim tambah isim. Isim pertama letakkan kalimah yang kita belajar, dan isim kedua kamu cari dalam kamus. Tambahkan, nak letak sifat ke, letak apa, macam ni al-maqli goreng.
Al-Azizah sedap. Contoh-contoh yang sesuai lah untuk isim. Asalkan dia isim. Apa tanda-tanda isim? Lagi satu? Tanwin. Dia bagus. Okey. Cari pasangan masing-masing. Ustaz nak ada pasangan masing-masing. Dan setiap pasangan masih ada nama. Okey, Fatih dengan Irfan, Asyik dengan Adi, Ikut dengan Afiq, Faiz dengan Ada, Saifuddin dengan Denish, Faris dengan Asifayat, Arif dengan Iskandar, Nisa Alisha, Farah dengan orang lain kat belakang. Dia tujuh. Farah dengan Amni. Ustaz nak kamu bina sebanyak, kamu nak berapa? 10. 3. Sebanyak 3. Inilah mana-mana kalimah yang pertama ni di antara kalimah-kalimah tadi. Ayat ni jangan. Ini tak punya. Ini contoh ni contoh. Lagi Ustaz akan panggil mana-mana pasangan lah untuk kamu bentangkan. Bentang di tempat kamu sendiri sahaja, tidak perlu ke hadapan. Ada masalah, angkat tangan. Ada soalan, angkat tangan. Tiga sahaja. Awak bincanglah dengan pasangan awak cari kamu ni, awak cari dalam kamus, saya cari dalam buku, saya tulis jawapan, awak tulis soalan, contohlah. Kalau awak nak senang, cari bahasa Melayu dulu. Al-Jubnatu tu apa? Keju. Okay, keju nak kata apa? Keju. Pasangan ayat yang sama kelele. Ya? Ayat yang sama kelele. Ayat sama je. Satu pasangan, ayat yang sama. Sebab tu nama dia pasangan. Al-Halim Ash-Shukilad
sebanyak akan membantu awak untuk menjana idea macam awak kalau nak buat karangan ke, nak bina ayat, semua tu perlukan penjanaan idea dalam otak. Ya. Tambah cerita kan? Bulan ini bukan waktu tak ya? Lam alifta saja. Bulan. Cukup tak 3 ke nak tambah? Cukup kan? Aku dah bawa komputer tapi Siap dah? Nanti siap dah. Faiz dah siap? Belum? Farah dah belum? Okay, Ustaz bagi masa lagi 2 minit 2 minit. Lagi 2 minit lagi. Boleh saya Udin? Bukan abang bantuan. Boleh bu. Awak dah tulis ayatnya, jangan lupa maksudnya. Nanti Ustaz tanya. Saifuddin, apa maksud tu? Dah hilang balik dah. Pandai pun. Sukalah tu. Minit lagi. Okey, masa sudah tamat. Ada yang tak siap? Siap eh? Okey, Ustaz nak minta siapa Okey, ada volunteer tak? Ada volunteer? Ada volunteer? Ada yang sudi? Kalau tak ada Ustaz panggil. Boleh ya Ustaz panggil eh? Okey, Ustaz panggil lah. Asif Hayat. Pasangan Asif Hayat. Siapa nak baca? Faris ke Asif? Ayat pertama. Okey, silakan. Okey, yang lain dengar eh? Syaibu al-Halibu. Maksudnya cek susu. Sekali lagi Asif. Syaibu al-Halibu. Okey. Maksudnya cek susu.
Kek susu. Kek susu. Okey, kawan awak tak berapa nak nampak, boleh tak Ustaz minta awak tulis kat depan? Okey, tulis kat depan. Okey, nombor 1 tulis. 1. Okey, ikut ramai-ramai. Asyai Al-Halim. Apa ni? Okey, yang kedua. Siapa? Pasangan daripada Arif. Arif dah bentuk badan tu. Arif kata tu. Ya Arif, silakan. Hadapan terus. Tuliskan. Ini nanti dalam exam ada keluar kan? Kena expert. Expert. As-samatu Kabiru. Ikan besar. Pasangan seterusnya Farah. Farah ke Amin, siapa? Farah ke Amin? Farah. Nak Ustaz panggil juga. Ayat ketiga Az-zaitun. Az-zaitun apa? Farah. Az-zaitun minyak masak. Nabijun. Betul. Az-zaitun nabijun. Okey, kalau Ustaz lah. Okey, az-zaitun nabijun. Okey, seorang lagi pasangan, satu lagi. Adib. Adib. Yang terakhir. Cair Sesakilatul. Okey, tepukan untuk sama ini bersama. Bayar dua tu bayar. Sampai dua. Ada dua kali. Sampai tiga. Tepukan untuk Farah. Yang keempat. Tepukan untuk Adi. Okey. So, seharap kamu dapatlah, kamu faham untuk membina pola isim tambah isim. Bahkan tidak semestinya menggunakan kalimah interroja tadi. Yang kamu tahu pun boleh juga. Isim tambah isim kata nama tambah kata nama. Okey, Ustaz nak minta
Untuk aktiviti seterusnya Ustaz nak minta kamu buat bulatan. Boleh? Bulatan tapi duduk atas meja lah. Bukan duduk atas meja, duduk atas kursi, tapi pakai meja. Okey. Bina satu bulatan. Sebab kita akan main satu permainan. Boleh bergerak sekarang. Ayat tu. Okey, cuma buat bulatan. Meja. Boleh tak buat tak? Okey, sementara tu kita akan bermain satu permainan berkaitan dengan pembelajaran pada hari ini, iaitu sunduh usam, kotak beracun. Kotak beracun. Okay, yang mana ni buka ruang tengah sikit. Yang ni atas ada tenis ni. Buka ruang sikit. Kena terima hakikat lah. Kelas kamu sebesar ini saja. Jadi sikit. Jadi sikit. Okay, selesa. Okay. Okay, arahan untuk permainan ini adalah, okay, dengar semua. Ini adalah kotak beracun. Namanya kotak beracun. Dalam bahasa Arab sunduh usam. Okey, Ibu Ustaz, sunduku. Ikut Ustaz. Sunduku asam. Sunduku asam. Kotak beracun. Okey. Di dalam kotak ini ada beberapa tugasan, arahan, soalan. Okey, so kotak ini akan berpindah daripada seorang kepada seorang, diiringi oleh lagu. Okey, maknanya daripada Asif akan ke Adi, Adi akan pas kepada Lut, Lut akan pas kepada Afiq, Afiq kepada Faiz, kepada Adamli. Dengan diiringi lagu. Sekiranya lagu terhenti dan orang yang sedang memegang kotak ini, time orang pegang kotak ni, lagu tu berhenti, dia dikehendaki untuk mengeluarkan satu soalan, satu kertas, cabisan kertas, okey, keluar. Itu namanya beracun, dan dia dikehendaki baca soalan dan selesaikan. Okay, jangan risau, senang. Jangan risau. Okey. Boleh faham? Kamu pernah main tak kotak beracun? Tak pernah? Tak main? Ada yang pernah, ada yang tak pernah lah. Okay, insyaAllah berkaitan dengan kita punya pembelajaran lah hari ini. Dah apa? Segi boleh.
lagu. Dengar. Banyak belakang dengar. Okey, pas-pas permainan bermula. Banyak banyak sekali. Bukan sampai. Banyak sekali. Banyak pun nak main. Ustaz tak main lah. Kalau Ustaz pergi, saya jawab kan. Satu mata. Sama. Okey. Takut nanti dia cabut satu keluar semua. Tak keluar pun. Ni apa rahanya? Bangun Fatih, bangun. Sebutkan nama minuman berwarna putih dalam Arab. Okey. Dengar tak arahan? Okey. Jawab. Asal awak tanya Ustaz? Al-Halim. Tepukan untuk Fatih. Yang dah kena pun boleh kena lagi sebab tu namanya beracun. Melainkan awak ada antidot. Antidot tu antidot. Antidot tu penawar. Okay, main. Satu tu mata tau, tu mata. Dalam kiraan Ustaz tak main. Okay, 5, 4. Apa ni? Bangun. Okay, campur satu. Kuat sikit, kawan nak dengar arahan. Al-Khubzu. Roti dalam Arab Al-Khubzu. Okey, sambung. Okay, ni Ustaz biar lama sikit tau. Ustaz biar lama sikit. Enjoy, santai, slow je. Ustaz biar lama-lama ni, lama-lama Ustaz biar. Okey, Iskandar. Iskandar ada kat tempat awak dah tu. Mana boleh? Dah masuk sempadan. Okey, bangun. Keluarkan satu. Okey, ada berapa ni? Oh, masukkan je dia. Tak apa, boleh lah. Kuat sikit sekarang dah? Tak dengar. Al-Khubzu. Okey, sambung. Jangan masukkan. Racunnya dah tak boleh pakai dah. Yang ni kali ni betul lama Ustaz biar.
Apa nama Buat sikit Afiq. apa nama dalam Arab? Apa? Apa nama dalam Arab? Ikan. Okey. Ikan. As-samatu. Assalamualaikum. Tepukan untuk Afiq. Makluman dalam tiga soalan-soalan yang susah ya. Yang senang-senang tadi dah habis. Wah. Jadi tiga yang susah ya. Relax. Kalau dari mana? Sudah je. Macam lagi. Dennis, abang Dennis. Dapatkan satu. Wah, ayat Masak. Masak lawak. Okey, lengkapkan ayat di bawah. Ayatnya apa? Ayatnya apa? Al-Aziz. Sedap. Lengkapkan ayat tu. Sedap, lazat. Ad-dajaju al-lazizu. Okey, tepukan untuk Dennis. Itu bukan satu lagu rancak lah. Kong. Kasih apa-apa. Fong. Benda ni sebelah lagi. Sebelah lagi. Sebelah lagi. Aduh. Ini Ustaz biar lama ya lagu ni. Sabar jangan lepas. Bila tak? Balik belakang. Rimbat lah. Tak. Pas. Relax, lagu-lagu lagi. Pas dulu siapa? Agak wah. Siapa? Antara dua dunia. Nisa dan Nisha. Antara surga dan neraka. Siapa? Nisa. Sekejap. Alisha, awak bisa pandang Alisha. Awak tak nampak Alisha daripada awak. Okey Alisha, campur satu soalan. Apa dia? Apa saya? Sayur. Sayur dalam bahasa Arab apa? Al-khadrawati. Ramai-ramai sebut sayuran. Al-khadrawat. Teruskan.
Okey, bacakan ini. Baca Rahman, betul. Maksud al-zaitun. Okey, maksud az-zaitun. Minyak. Buat sikit. Az-zaitun minyak. Sebut macam tu. Al-zaitun minyak. Okey, tepukan untuk Denny. Okey, permainan pertama. Namatul la'ibatu. Permainan pertama. Okey, cuba kita tenang sekejap. Ambil nafas. Okey, Ustaz nak tanya. Apa antara perkara yang kamu belajar pada hari ini? Saya minta 3 orang. 2 orang je. Seorang bani, seorang banat. Kena Ustaz? Ustaz ni dah main tertinggal ni. Dennis. Okey, Dennis. Apa yang awak belajar pada hari ini? Apa yang awak dapat? Sebut dia apa-apa. Maksud, okey, hari ini kita belajar, Dennis kata kita belajar maksud makanan-makanan yang sihat. Okey, yang kedua, terima kasih Dennis. Orang kedua, Arif Salahuddin. Okey, Arif Salahuddin. Apa yang awak dapat dalam pembelajaran kita pada hari ini? Dapat mengetahui makna perkataan baru, kata Arif Salahuddin. Berikan tepukan untuk Arif Salahuddin. Dan juga tepukan yang paling kuat untuk anda semua. Okey, kita akan edarkan lembaran kerja. Okey, lembaran kerja ni Ustaz minta awak buat di rumah lah. Ini tugasan cuti sekolah yang awak boleh buat dalam 30 saat je. Ini 30 saat pun dah siap ni. Awak semua dah jam berapa? 3. Oh, dah jam 3. Ada 1. Okey ya. Ini apa? Kenapa dia hidup? Itu ikan. Okey, Ustaz rasa itu sahaja, insya-Allah objektif kita pada hari ini tercapai untuk kita mengetahui mana-mana kalimah yang baru, untuk kita mengetahui nama-nama makanan-makanan sihat. Jadi Ustaz harap kamu tak lupa, kamu ingatlah. Nanti hujung bulan nak exam, kamu boleh guna apa yang kamu hafal, apa yang kamu ingat. Okey, faham tu? Faham tu? Okey, Ustaz rasa itu sahaja daripada Ustaz. Ustaz ucapkan terima kasih banyak-banyak atas kerjasama yang kamu berikan, atas respon yang sangat baik daripada kamu semua. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi lah. Wallahualam. Syukran jazilan.